bicara kepala badan simpan dalam tulang. Siang dia macam orang biasa. Mana dia? Siang Pagi tu. pagi. Saya abang. Haji. Abang. Jom, sini. Bismillah. Dah. Dah, sini. Dari jangan. Dah pelantik kan, dari jangan. Umar dan Amanda Samui dipenuh drama setiap hari. Senyum tawa bersama, kita happy selamanya. Sekarang kita dah sampai. Assalamualaikum guys, hari ni kita pergi kat, kita dah sampai kat resort kita yang baru ni. Kita punya Kau tengok tempat bilik resort kat ni. sana. Kenapa cakap Kedah pula ni? Sana. Mana ada? Sebab kita dengan orang-orang Kedah. So, taman. Dia, kita dengan abang kepada Abang Haji, best friend rumah kepada best friend rumah lah kalau kat luar. So jom. Mana Abang Haji? Kita Abang Haji kat situ tengok. Last kali baru kita masuk dalam gua ni. Nanti Abang Haji malam cakap nanti hai, cakap hai tu. kita cari hantu yang kepala Abang Haji cakap tercabut. hai, okay, Hantu kepala tercabut. Okay. Penanggal. Hantu penanggal. Kepala cabut. Malam dia akan terbang cari orang yang Dekat bunuh dalam. dia. Betul ke kat dalam tu bilik kita? Itu tempat simpan badan dia, badan tempayan tu. Malam bicara kepala badan simpan dalam tulang. Siang dia macam orang biasa. Mana dia? Siang Pagi tu. saya bukan baki. Saya abang. Haji. Abang Abang hantu. orang selalu guna las dalam ML. Jom. Kita tengoklah kat sini besar. Abang Acil. Ada playground kat situ, Dekat dalam tu ada kita punya bilik. kolam ke tak tahulah. Berapa ni? 26. Yang ke 26. Bukan. Hari ni. 200. Hari ni ke 3 ke 4. Jom. Masuk kat situ, kau nampak lah ada tangga kat situ. Yang tu sebenarnya, yang tu bilik kita. Tu bilik kita. So Tu jom. bilik kita. Jom kita main playground. Okay, so mula-mula dah ada playground lah kat sini. Jom. Kita ikut dah orang. Ada basikal ajak ni. Ada hill climbing. Abang. Biasa. Oi, trampolin tu. Jom. Pelik lah baki kalau naik. Ketat sangat. Jom, first kita letak format. Rasanya kalau hujan, Kau nak backflip? kita boleh rest kat sini. Biar. Ni. Baji tu. Aduh. Sudah. Sakit. Kenapa sakit? Sakit tengah ni. Aduh, ada besi. Tak fun lah. Dah tahu tak kenapa dia sebut besi? Sebab supaya kita boleh Lagi lompat jatuh orang. satu-satu. Abang ni kan? Jangan. Allah, tak jadi. Mana nak bangun? Tengok. Jom, sikit lagi. Slide. So, jom kita turun. Try. Guna slide je. Bismillah. Jom. Dah. Sekorang macam Ali. Sekejap guys. Oi, Sekejap. tengok tu. Guys. Malam ni memang. Wow. Kita tengok hantu. Hai. Hantu. Aku buat keluar. Apa? Dah tukar. Hantu. Salam. Mai. Widih. Itu tu. Ada still water kat situ. Ada air. Best lah ada gua kat sini. Tolong.
Sama lagi tu. Ha, jom lah. Ha. Naik basikal ajak. Basikal ajak. Tok basikal ni dah tua dah. Ya, ni basikal ajak. Ni. Sekali. Ni. Ada. Segar betul lah lama. Gerak lah. Ni jom. Duduk situ. Apa? Ui, bahaya tu. Apa tu? Alice ni. Mau masuk. Tak ni. Mau balik sana. Ha? Wow. Dia tak pusing balik sebab dia tak clear. Dia tak smooth. So ada apa lagi kat sini? Ada apa lagi kat sini? Jom. Sekejap nak pergi kat mana dulu? Nak letak barang dia. Bukit ke tu gunung? Ambil. Okay, letak kat Saif ya. Saif lagi boleh. Jom. Kita tengok Bakir dah buat apa. Jom. Waalaikumsalam. Seram lah tempat ni. Tadi bilik Abang Akid kat situ. Jom kita pergi bilik kita pula. Bilik Abang Haji kot tadi. Jom tengok bilik kita. Mana bilik kita lepas tu kau tengok tu. Ada yang macam yang tarik tu. Apa nama dia? Aku lupa dah. Boleh naik? Cik Mek boleh naik ke tu? Boleh. Apa yang ni? Yang apa nama dia? Escape tu. Flying Fox. Bukan bilik Amanda. So ni bilik Amanda. Amanda dan Bibi. So kita tengok macam mana bilik dia. So okay, sini pun ada buai juga. Okay, jom. Tengok. Kat situ boleh turun juga. Jadi kita pergi sana. Jom kita pergi sini dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Sejuk oi. Ni apa? Ampayan ke? Tak tahu. Mak, cantik juga. Dia cantik. Okay, jom kita buka lampu dulu. Bismillah. Wow. Dia memang semua tema apa nama dia? Kehidupan. Tema macam pokok-pokok situ lah. Tengok. Cantik betul dia punya style. Jadi kita tengok. Sini pun ada lagi cave adventure. Lepas tu lime hill climbing, flying fox. Tak sabar nanti nak pergi. So, ni dia punya tempat bilik dia. Tu apa? Oh, ini tempat air. Nak kumur-kumur situ. So, jom. So, kat sini pun ada kipas. Dah ada aircon, dah ada kipas. Memanglah. So, korang tengoklah. Ada lampu dia. Malam boleh tidur nampak atas. Malam-malam boleh, kalau tidur boleh nampak atas. Sekarang jom kita tengok bilik kita pula. Ui. Mak air dia. Tak. Besar sangat tu. Wow. Tak sabar, jom. Bismillah. Jom, tak sabar. Bilik kita besar. Bilik rumah Amanda, Saif dengan Mami. Dengan Daddy. Amanda tadi. Buka lampu. Salah silap. Lampu sini. Tak ada. Saya suka ke? Saya suka tengok. Saya suka ya. Tengok kamera. Saya suka ke? Ada suka. Saya bagi dia meniarap dulu. Bagi dia pergi mana-mana dulu. Tengok. Okey, sini ada 2 katil. Apa tu? Dia tengok bilik air dia. Bilik air dia besar. Bismillah. Sama macam bilik Abang Akid. Bukan macam bilik. Betul lah bilik Abang Akid. Ikut Abang Mak. Jom ikut Abang Mak. Sini. Jom. Abang Akid. Ikut je, jom. Atas something kan? Abang Akid. Korang tengok ni. Takutlah nak bijak. Tengok dari sini lah. Ni kalau masuk ni. Tengok. Air tu dikotor gila tau. Tak bergerak sampai. Berani. Sekejap, kita ikut belah situ. Belah situ ada lagi. Sini. Sini lagi. Sini bakir sini. Boleh? Boleh. Okay. Bismillah. Alah. Seram sangat ni. Tu ada gua situ. Gua kecil.
atas sana tadi kita orang dah pergi. Seram. Nak tengok tak? Kat sini seram air dia sebab dia still water, dia tak gerak. Air kotor. Ya, seram betul. Tengoklah. Tak gerak langsung air dia. Tak gerak. Ini Hai. hantu mandi sebab tu tak kotor. Halo. Mana? Bukit. Gunung besar lagi. Ui. Interview. Ni apa dia? Tempat apa ni? Abang Haji Kita takut. inti. Abang Haji. Sini Abang Haji. Lagi takut dia. Abang, tulisan kita inti. Ui, apa tu? Patung. Patung ke? Cinta inti. Aduh, rasa macam boleh panjat ke Tak tahulah. Oi! Kali panjat masa. Ali! Makin banyak. Tapi masa ni mana tempat panjat tu. Tengok ada benda tu. Tengok ada benda Usah. macam besi tu. So kita boleh panjat. Ali, apa tu? Dah sakut nanti kita panjat Ali. sini. Ha gitu. Aku nampak. Ali. Bukan. Satu, langsung ni. Wih, Amanda punya tu ada power. Langsung ni. Ada lampu lah. Memanglah sebab kan tempat orang panjat mestilah ada tulisan tempat panjat. Apalah dia orang tu. Dekat kepala rumah dia tu lah, ada benda lah. Apa? Dia tengok kepala atas. Okey. Ih. Hei. Sekejap. Belum. Okey, yang ni memang kita wajib tak di sini. Nak tahu kenapa? Itu tempat hantu tinggal. Adik jangan cakap situ. Nanti malam-malam datang ke sebelah Tengok ni. adik. Tengok ni. Apa? Tulisan. Mana? 1, 2, 3, 4. Mel baca. Kanita Kumar. Kumeres. Ni, langsung ni. Langsung ni kat dalam. Sekejap. Itu nama orang bercinta. Hutang anda. Langsung yang ni pula, yang ni pula. Tak ada love ni. Kita yang ni pula langsung. Amanda Ali. Mana ada? Oh. Ada TV nampak. Jatuh. Dah jom. Kita pergi. Jangan tolak-tolak. Abang Haji jom. Ya. Budak-budak. Tak takut ke? Tak. Abang Haji takut. Oh, Abang Haji takut. Cari hantu. Malam ni misi mencari hantu. Korang nak kita buat. Mestilah nak. Tak ada orang tak nak. Tak ada orang tak nak. Mestilah semua orang nak. Abang tak nak. Mana ada orang takut? Amanda takut ke tak? Tadi kau takut lagi lari. Abang Haji tengok Abang Haji dah takut dah. Abang Haji cuba tengok Abang Haji dah. Aduh, malam lagi takut Abang Haji. Nanti dia datang masa dia Kenapa? tak nak Nafi Maulana Tanah Wakil Nazaban Amin. So, jom kita pergi ke tempat ni. Jom. Sini. Bismillah. Okey, bismillah. Okey, dah tamat kita punya tempat. Okey. Okay, jom. Bismillah. Sini. Lah, full. Tuh, ada tempat dalam tu. Cuba lagi. Oi, ada lagi tempat ni. Oh, ada jacuzzi yang kotak. Tengok tu. Oi. Monyet tu. Tempat makan basuh. Abang Akil. Tengok tu. Abang Akil. Boleh Abang Akil serbu dulu tak? Yang ni Abang Akil pergi dulu. Boleh? No fishing. Bukan no mandi. No fish. Kalau nak mandi, terus ni. Oh, takut aku botak. Botak. Seram ah. Ha? Amanda. Cuba gerak kat rumah. Dah. Dah jadi. Dari jangan. Nak pelanting ada ni jangan. Dari jangan. Jangan. Pelanting buat pergi ke sana. Seram ah. Habis ipung macam cabut. Seram tapi tengoklah macam nak jatuh. Jom pergi kat Bakir. Kita buat TikTok. Kita masuk cepat. Baru nak masuk dah habis. Jom. Ni saya pula.
Tadi Omar tak ada. Sekejap Alamak. Bawa balik. Okey, lagi sekali angkat tangan. Okey, cepat masuk dulu. Tak nampak semua. Ali. Aku Ali. dah nampak. Ali masuk je. Okey. Okey, mula angkat satu dulu. Okey, 1, 2. Lampu mula buka. Gelilah. Wah. Okey. Wow. Betul lah. Satu. Jom Abang. Hai. Ini saja untuk video kali ni. Masa sebab rasa macam tak ada benda nak buat. Jangan lupa like, subscribe, notification. So, bye-bye. Bye. Tengok adik. Ali pergi Ali. Jom lawan Ali. Lawan jom. Dan Amanda Samui Penuh drama setiap hari